Kedai ni dulu dia tak ada menu. Kalau korang nak order, dia suruh tengok gambar dekat IG, tunjuk kat dia orang. Memang legend lah. Siapa tahu je tahu. Tengok signboard dia kau mesti dah tahu lah. So ini makanan kita orang order. Kita nak try. Kamera dekat cepat sini dekat. Come here. Ni apa tadi? Ini claypot karubi. Karubi, ginger karubi. Ginger karubi. Ini beef apa tadi? Rib beef. Beef rib. Beef rib. Ini truffle. Spaghetti truffle. Chili crab. Ni chili crab. Ini yang best Cicak dengan mantau kan. Yang ni mantau goreng. Yang penting halal lah kan. Yang ni ikan masin. Halal lah kan penting. Halal lah? Halal. Kau jangan risau. Halal So, jom lah kita makan. Siang malam-lama kau mesti lapar kan? Jom. Hello, what's up guys? William Kono ni memang cukup terkenal dengan portion makanan yang selambak, yang cukup banyak Yang Syafiq makan ni dia punya chili crab mantau goreng. Dia punya mantau dia memang sangat garing dan rangup Lepas tu cicah pula dengan kuah chili crab yang pekat ni, rasa masa-masa manis, memang sangat sedap. Dia punya crab dia memang fresh, isi dia penuh dekat dalam portion dia boleh makan 3-4 orang juga. Sis kau kena cuba menu ni bila datang dekat sini tau. Yang aku makan dia punya claypot ginger karubi. Dia serve nasi dekat dalam claypot panas-panas. Bayangkanlah daging yang isi lagi banyak daripada nasi memang tak kedekut lepas tu dia punya bau halia tu memang menaikkan selera korang lah. Ni pula dia punya beef rib mashed potato. Beef rib dia isi sangatlah lembut dan juicy Lepas tu cicang dengan kuah dengan mashed potato dia memang ni boleh makan 2-3 orang jugalah portion dia. Ni pula dia punya spaghetti truffle strip loin. Spaghetti dia sumpah sedap teruk Dia bagi 2 jenis sos. Yang putih dia dengan yang colour brown ni memang rasa truffle dia. Yang penting portion ni memang banyak. Dia punya daging tak liat, kuah dia semua memang pekat, memang ada rasa. Tapi spaghetti dia memang on top lah, memang favourite sangat tau. Strawberry dengan mango yogurt besar macam ni berapa weh? RM12. Dalam dia ada lychee, ada pop-pop lagi. Mango dengan strawberry yogurt dia kat sini memang sedap. Kau makan lah RM12 dapat besar macam ni. Serius kau kena cuba dia punya yogurt dia. Walaupun kau tak suka yogurt pun kau boleh terima lah. Saya tu juga kasih juga ada cendol-cendol dia, portion memang bapak banyak. Cendol pun ada dekat William ni. Aku tak faham lah dia orang nak jual apa, semua benda dia orang nak jual. Cendol dia memang cukup rasa lemak santan dengan rasa manis tu. Lepas tu kat dalam chili dia ada macam-macam jenis spesi yang sedap-sedap tau. William ni pun ada banyak gila dessert. Selain dessert tu, jeruk mangga dia korang kena try. Untuk pencuci mulut pula korang kena try dia punya jeruk mangga. Lepas tu dia punya mango cheesecake dengan tiramisu. Mango cheesecake ni semua RM12 je dah lah sedap. Murah pula tu. Dia punya krim brulee dengan chocolate cake pun best gak. Korang kena try semua dessert kat sini. Tadi Syafiq yang makan. Ni apa, chili crab Chili crab dengan mantau. Macam ni rasa chili crab? Dia pedas. Mani-mani pedas. Dia tak pedas sangat. Dia mani-mani pedas Dia rasa pelik tapi sedap. Dia rasa masam atau ada manis. So ni first time aku makan chili crab sebenarnya. Kita nak rasa ni claypot. Wow. Tapi bau ginger dia quite